Lepas kejadian tu, aku dan kawan aku memang jarang solat di rumah. Kami lebih selesa turun surau. Rumah tu rasa lain, sunyi yang tak sedap. Beberapa minggu lepas aku pindah. Rumah baru tingkat bawah dekat tempat kerja. Aku ingat semua benda pelik tu akan tinggal di rumah lama. Malam pertama di rumah baru, aku solat isyak seorang diri. Tenang, tak ada bunyi. Aku rasa lega. Malam kedua pun sama. Sampai malam ketiga, aku baru angkat takbir. Tiba-tiba aku dengar bunyi ketawa kecil. Pendek, tertahan. Datang dari arah dapur. Aku berhenti sekejap. Nafas aku jadi berat. Aku sambung juga. Aku cuba fokus. Masa aku sujud, ketawa tu datang lagi. Lebih dekat. Bukan dari dapur. Macam dari belakang aku. Aku habiskan solat secepat mungkin. Bagi salam terus bangun. Rumah sunyi. Dapur kosong. Aku call kawan aku. Aku pindah dah, aku cakap. Tapi bunyi tu ada lagi. Dia diam lama. Lepas tu dia cakap perlahan. Aku nak beritahu kau satu benda. Malam lepas kau pindah, aku solat seorang kat rumah lama tu. Aku pegang telefon kuat-kuat. Dan ketawa tu, kali ni aku dengar dua suara. Aku rasa sejuk sampai ke tulang belakang. Sejak hari tu, setiap kali aku solat, aku pastikan pintu tertutup. Lampu terang. Bacaan kuat sikit. Ketawa tu tak selalu datang. Tapi bila dia datang, ia selalu datang masa sujud terakhir. Dan sekarang bunyinya bukan macam menahan ketawa. Macam gembira.